Berdosakah seorang isteri meninggikan suara terhadap suaminya kerana suami seorang yang keras kepala, tak pernah mengaku salah? Kalau tegur cara naik, tegur cara baik, tak jadi juga. Jawabnya, tidak haram seorang perempuan itu meninggikan suara kepada suaminya yang ada masalah pendengaran. Betul tak? Betul tak? Jadi kena tepik sama. Teh ke kopi? Jadi tak dengar. Kopi. Jawab. Tak apalah tu. Tapi kalau masalah suami ni, maknanya tidak betul keras kepala sekalipun, haram perempuan mengeraskan suara. Tak boleh. Betul salah pun tak boleh. Kerana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Mana-mana perempuan yang mengeraskan suara kepada suami dikira derhaka, maka gugurlah wajib nafkah pada hari itu. Dan jika ada giliran poligami, maka tidak ada giliran bagi dia sama sekali sampai dia memohon maaf. Faham? Tak boleh. Walaupun salah suami kita curi duit kita, tak, duit isteri, haram curi tak? Haram isteri itu tengking, tak boleh. Tak boleh. Walaupun suami itu miskin, isteri itu kaya, anak raja. Suami tak ada, raja kapung. Raja tak ada tahta. Umpamanya, tak boleh juga. Tak mau, minta fasakh, cerai sahaja. Duduk dengan orang lain. Cerai sahaja. Duduk dengan orang lain. Cengking-tengking, tak boleh. Ada yang tengking suami. Kadang-kadang suami tu tak larat dah, sakit dah. Banyak sikit minta dah, orang sakit. Dia berat sikit. Dia jerakah. Jerakah molek-molek ada. Tak boleh. Hukum tetap hukum. Salah suami pun tak boleh teking dia. Tak boleh keras suara. Pasal apa? Dia ada hukum derhaka pada suami. Suami tidak ada hukum derhaka pada isteri. Faham?